Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kali pertama, kami Yayasan Adi Azhar mengadakan satu program sampingan yang mana terbawakan di Sekolah Kebangsaan Tiara Permai, program Tahsin Al-Fatihah. Tujuan utama program Tahsin Al-Fatihah ini dilakukan adalah untuk kita memperbaiki bacaan Al-Fatihah, yang mana bila kita dapat memperbetulkan bacaan Al-Fatihah kita secara tak langsung, solat kita lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami baru sahaja selesai menjalankan program Tahsin Al-Fatihah bersama dengan anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Tiara Permai selama tempoh 1 jam. Saya dengan Ustazah Syazwani dapat perbaiki menyemak bacaan surah Al-Fatihah daripada murid-murid. Bacaan surah Fatihah ini sangatlah penting dalam kehidupan orang beriman kepada Allah SWT yang menjaga solatnya, untuk sentiasa memperkemaskan, memperbaiki sebutan bacaan panjang pendeknya, makhrajnya, sebutan hurufnya, untuk memastikan bacaan surah Fatihah ini ialah bacaan yang terbaik, kerana surah Fatihah ini ialah merupakan rukun di dalam solat. Kiranya orang tidak membacanya dengan betul, tidak mempelajarinya dengan betul, berkemungkinan solatnya tidak sah di sisi Allah SWT. Maka marilah sama-sama kita menjayakan program Tahsin Al-Fatihah ini untuk sama-sama sentiasa memperbaiki, dan saya sangat-sangat bersyukur kerana program ini sangat-sangat bermanfaat untuk anak murid kami, kerana program ini perlu diperkembangkan, perlu dibuat selalu, kerana bacaan surah Fatihah ini kadang-kala mereka ini terlepas pandang sebutan-sebutan bacaan-bacaan yang kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang dipandang ringan. Maka dengan program ini dapatlah diperkemaskan, diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anik bin Nur Firdaus. Saya Muhammad Faik Baki bin Muhammad Firdaus dari Sekolah SK Tiara Permai. Pada pendapat saya, program Tahsin Al-Fatihah ini amat bagus, amat baik untuk meningkat sekolah. Sebab kita tahu Fatihah ini adalah rukun dalam solat. Jika kita hafal Al-Fatihah secara tidak langsung, kita menyempurnakan solat kita. Dan harapan saya, program Tahsin Al-Fatihah Yayasan Adi Azhar ini dapat melangkah jauh. Terima kasih. Terima kasih. Kita mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendoakan kami Yayasan Adi Azhar untuk menjayakan program Tahsin Al-Fatihah di peringkat sekolah ini, bukan sekadar di sekolah Kuala Lumpur, malah di satu Malaysia, insyaAllah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.